Ni air pasang kan ni? Pakai jangan kita buka sehingga kita sampai 10 cm. Dan yang kedua, semasa mau bergerak di dalam kita berjalan dalam mudah. Nanti sampai ke kawasan iaitu Pulau Bangau tu nanti saya akan menang atau boleh bergambar. Dan saya nak perkenalan dari mana semua ni? Dari Sepang. Ni semua dari Sepang ni? Ini first time berjalan di Durian. Kali kedua ni kali first time kan nak berkurus di sini. Apa berubah tu? Nama Anson ni juga nama pengasas dia. Pemangku Gubernur Negeri Selat Kediri tu. Nama dia yang panjang. General Sir Archibald Edward Harvard Anson nama dia. Tapi dia ambil ujungnya dan dia perkenalan kepada Anson kerana nama kan. Nama dia. Tapi semasa dapat kita ambil sebab itu sebenarnya dia ada tuan. Jadikan sebagai hak pelabuhan sama level dia seperti polisi deliver Portland. Ni gambar lambung dia. Pelabuhan yang paling dekat dengan kita ni pelabuhan Anson. Restoran ni yang tutup kan. Dah pernah makan belum sini? Belum. Sebab dia orang datang hari Isnin tutup lah. Ya betul. Hari Isnin tutup. Tadi nak bawa sini tapi hari Isnin lah ada. Tutup. Yang penting Kelantan ni kalau hari Isnin banyak restoran-restoran popular dia tutup. Sangat pagi apa kan. Dan taruh dia lah. Nanti next time nanti boleh singgah. Berapa restoran ni betul-betul terampung tau atas air. Bila air dia turun nanti dia turun. Naik pasang ni sampai ke semua dalam Sungai Perak. Selain ikan air tawar, air limpah sungai kita apa ni? Udang galah. Udang galah. Ya? Ikan banyak lagi. Ikan patin, kebaung dia, lampang ke kan. Ikan air tawar lah. Tapi air limpah pendapatan utama dalam kita ni udang galah. Kenapa udang galah banyak Sungai Perak? Mitos orang lama banyak udang, banyak buaya. Itu orang lama kan. Tapi sebenarnya tak ada. Dan jadi kawan kita pun dari contoh daripada arah Sungai Perak. Cuba cari banyak yang contoh kita. Itu dia sebelah kanan. Kalau nak tengok pokok dia semua dah panas, semua dah besar. Okey, dari contoh kita ni. Kita tengok dari sini. Itu dia. Dia ni kegunaan dia ni, masa dia bina ni antaranya dijadikan sebagai lighthouse juga.